Dekat sini kalau ikan dia tak fresh, dia akan tutup kedai. Hai dan Assalamualaikum. Hari ni saya jalan makan ikan bakar. Okey, dekat sini dia ambil bahan dia dekat Sekincan. Dia memang tak main barang frozen. Dan harga dia pun ikut pada pasaran. Okey, semua lauk yang saya ambil ni 6 ke 8 orang boleh makan. Yang pertama sekali kita kena dulu dia punya coconut shake. Saya ambil 5 cawan. Untuk lauk yang pertama saya ambil siakap masak steam limau. Lauk yang kedua saya ambil ikan haji-haji masak sambal petai. Lauk yang ketiga saya ambil ikan nyok-nyok masak sos masalah. Jarang jumpa kan ikan-ikan macam ni. Lauk yang keempat saya ambil ikan siakap masak kamnyong. Lauk yang kelima ini jarang ada, iaitu saya ambil belangkas grill. Lauk yang keenam saya ambil ikan talapia masak 3 rasa. Jarang kan orang buat ikan talapia masak 3 rasa. Lauk yang ketujuh saya ambil ikan pari masak sambal petai. Lauk yang ke-8 saya ambil udang grill masak buttermilk. Dia grill dulu tahu udang tu. Lauk yang ke-9 saya ambil sotong goreng tepung. Lauk yang ke-10 saya ambil kerang rebus. Lauk yang ke-11 dekat sini ada juga tom yum. Ada tom yum putih dan juga tom yum merah. Kalau tom yum merah dia tu ada pedas-pedas sikit. Lauk yang ke-12 ini wajib, iaitu telur dadah. Lauk yang ke-12 saya ambil kangkung goreng belacan. Lauk yang terakhir saya ambil kailan ikan masin. Harga untuk semua lauk yang saya ambil tu 599, termasuk 7 nasi putih. Kalau nak lauk macam saya ni, tunjuk je video ni. Okey, lokasi Blair West ikan bakar ceras IQAN ya. Walau popopon, enjoy.